Lens dia ni korang boleh tarik tolak macam ni. Lens jenis teleskopik. Setiap kali korang adjust dia punya jarak lens ni, saiz cahaya dia tu akan ubah-ubah. Cahaya dia tu boleh jadi kecil dan boleh jadi besar. Korang boleh guna sebiji lampu ni sahaja untuk suluh benda dekat dan benda jauh. Tak payah nak ada 2-3 biji lampu. Lampu ni korang gantung dekat kepala, terus adjust dia punya saiz cahaya. Dua-dua situasi korang boleh pakai. Yang ni lampu kepala yang jenis rechargeable. Lampu ni memang syok kalau korang guna untuk buat kerja malam-malam. Kalau korang mancing malam-malam pakai lampu ni gantung dekat kepala, terus suluh dekat tempat yang korang mancing. Untuk suluh jauh boleh, untuk dekat boleh. Dia punya angle boleh adjust macam ni. Dan untuk pakai lama, lampu ni selesa tau sebab getah dia ni jenis nipis dan lebar macam ni. Jadi tak sakit kepala sangat. Dan bahagian depan ni dia ada untuk bahagi dahi tak sakit. Yang ni upgrade version tau. Dia ada display bateri macam ni dan dia ada banyak mood cahaya. Warna dia ni korang boleh ubah-ubah macam ni. Jadi kalau korang nak cari lampu kepala yang jenis rechargeable, yang jenis selesa untuk pakai lama, boleh guna untuk suluh jauh dekat, ada display bateri dan ada banyak mood cahaya. Korang boleh cek lampu kepala yang model ni. Ada sebiji lampu ni mudah untuk suluh jauh dekat. Lampu ni korang boleh cek dekat link video.